Hai guys, kau cepat masuk. Okay, hari ni kita nak pergi mana? Balik kampung. Ya, kita nak pergi balik kampung guys. Nak pergi jumpa Tok Ma, Tok Ba, Qayyum. Let's go. Rise and shine. Selamat berpuasa kepada seluruh rakyat Kelantan. Ya. Sabar. Satu-satu. Ya, nak sign ni. Tiba. Kita hari ni kita chill dulu. Ya. Let's go. Aiman nak pindah terus guys. Yang dipakai je hijau guys. Sebenarnya jadi Super Aiman. Raja Kelantan guys. Ni kan Superman ni Super Aiman. Kita dah sampai kat rumah Tok Ma Qayyum guys. Ni bestnya duduk macam ni. Sebagai kidding. This is bestnya. Pada dirimu kasihku, kau ragu. Chill, okay, barang-barang tak payah bawa dulu. Kita bawa makanan je. Babe, kita dah sampai kat kampung Qayyum. Kita suka sebab kita tak pernah ada kampung. Suka sangat-sangat duduk sini. Tu boleh pagi-pagi keluar main-main kat situ. Best oh. Ada ayam. Ni kau tahu Ma. Comelnya Peramah. Kucing Kelantan peramah. Tak percaya cakap aku. Tak, Kucing Kelantan semua peramah. Comel. Tu rumah siapa kau yang kau ayun? Moyang kau dah tak ada. Kau yang bawa tour kampung ni guys. Ada rumah lagi satu. Assalamualaikum. Ada orang ke? Ni bawa banyak gila barang. Ha? Pergi pada pesan. Tapi macam mana makcik kau? Ada tak bilik yang tu? Love gitu. Seni berat. Kita macam mak-mak yang tengok-tengok kursi. Oh, nenek aku tu beli ikan ke curi je. Ha? Ikan tahu? Ikan ikan ada tu. Ikan nak masak ni. Kenapa curi? Tak tahu lah. Dia kata orang curi tahu. Kesian kat kita, kesian kat nenek Qayyum. Kesian kat nenek Qayyum sebab nak masak. Ni tunjuk owner. Ya, owner bawa kita pergi tour village. Kuat sikit. Datang ke kampung saya. Ya, intro. Mu pandai kecek tak? Latte, kampung. Ada ke apa? Ada makan, nasi gabung, terbang. Thank you Qayyum sebab ramai-ramai cakap thank you Qayyum. 1, 2, 3. Thank you Qayyum. Nak kiss tak? Yang macam kambing. Thank you Qayyum. Wah. Macam ni ayak-ayak. Tak ayak-ayak je buat mic tadi. Yang tu ayak-ayak. Yang ni bukan ayak-ayak. Spill the tea. Tiba. So kalau raya kita datang rumah Qayyum, kita jadi adik angkat Qayyum. So sekarang kita jadi cucu angkat. Kita orang panggil Tok Ma, Tok Ba boleh tu? Bukan macam tu. Tak marah kan? Ada makcik. Tuan. Tidak 5, pandai jaga anak ni. Single mother. Ni nak bermanja-manja dengan kita. Nak sign ke? Nak sign sekejap bagi saya makan ni. Kau siapa? Hormat privacy I. POV. You nak tak? Ayam biasa. You nak? Tak nak. Tak nak. You. Tak ada, aku buat POV bagi makan girlfriend. Dia geli. Saya cakap contoh. Selangor Melaka ni. Macam mana kayu special? Gimana ni tempat hiding lah. Siapa main nama sekolah tu tempat hiding. Samoro. Maksudnya kena gila kalau tak panjang lu. Apa? Apa saya penggala kubur. Tu wajib-wajib kita patah. Patah ni lagi saya tak bosan lagi. Diorang tidur lagi. Biarlah kita bangun. Suruh dia makan. Aku nak balik. Baru bangun guys. Teruk ni. Tetamu apa ni? Sebab aku ada seorang kat sini tadi.
Aku cakap alamak aku nak buat apa ni. Semua tak bangun lagi. Tak, aku dah bangun kan dia tadi. Tak bangun juga. Bik bangun Bik. Rumah awak dekat sini dah. Dah ada sarapan dah. Anak buah dia tak ni kenapa tak buka kipas ni? Lajunya Aiman. Macam mana ni? Owner orang bangun ni? Aku kat sini aku tengah edit something. Tiba-tiba macam tegang lah pintu. Aku cakap apa tu buka sendiri pintu. So guys, kita ada makan-makan guys setiap pagi. Makcik Koyum dan Tok Mak Koyum belikan. Tapi Koyum tak bangun lagi tadi. Baru bangun guys, terbongkak dengan kipas tutup. Res mana Res? Orang tandas. Mus. Bangun-bangun dah senyum. Allah sayang. Good morning. Tengah edit video guys, tiba-tiba ada orang masuk. So aku tengah edit situ. Lepas tu macam pintu tu dia gelap tau tadi. So tiba-tiba kan pintu tu buka. Pintu tu kan tak ada bunyi. Slow je buka kan. Ada macam lampu tau. Tiba-tiba Makcik Koyum masuk. Selamat pagi anak-anak tu. Anak-anak bangunnya. Tak ada anak-anak kita. Semua dah gone. Anak-anak semua tidur. Uyuh pula terbongkar lagi. Cakap lah, cik Koyum tak bangun lagi sini. Tadi dah bangun. Tiba-tiba guys, masuk-masuk Koyum bongkak. Kipas tutup. Atas orang tuan-tuan terima tetamu minum macam tu. Bagus. Hai guys. Hai guys, sekarang kita on the way balik ke homestay ataupun rumah asal kita. Ke rumah asal kita, rumah pelacuran. Ayo, rumahku. Okay guys, kita nak balik dah. Okay, setelah kita tidur di rumah pangkuan tercinta Koyum, memang TikTok lah layanan tetamu family Koyum. Very the polite, very the courtesy, very the demure. Bye guys. Jumpa di episod yang akan datang lah. Kau ingat kau Dr. Hafandi? Host bacaan Yasin Mivet. Kau mampu? Mivet, bila nak buat lagi? Tak sabar ni nak tengok ni Dr. Hafandi jadi host. Kita tunggu approval Dr. Hafandi. Dr. Hafandi lagi lah. Jumpa di homestay Baitul Hikmah. Baitul Nisan. Baitul Nisan. Baitul Nisan. Kau mampu? Kita tinggal berapa hari je lagi kat Kelantan ni. Saya akan merindui tempat ni. Tiba padahal esok kerja itu yang menyedihkan lagi daripada meninggalkan Kelantan ni. Esok kerja. Hutang Hutang Obex. Kau mampu? Lagi kau function liver. Kan lengkap kan? Dia ulang habis dia ulang balik 7 function liver kat saya. Kau mampu? Sebenarnya saya tak nak balik daripada Kelantan ni sebab saya suka di sini. Boleh lah caranya ni korang. Dah lari. Carilah orang. Tak nak. Mak kita tak bagi. Mak kita tak nak. Wah. Cousin kau dah merajuk dah. Hai. Dekat Bazar Ramadan H2SM. So dia tak ada apa sangat pun sebenarnya. Tapi tak boleh dia nak jalan. Dia tengok apa yang menarik. Tu terbalik. Tak tutup kot. Kau ingat kau Koyum ke? Tak lawa lah lighting. Lighting dekat kau je lawa. Lawa ke kau? Lawa. Aiman memang kemaruk pakai seluar ni. Dah pakai selama 2 minggu lebih. Allah. Oh memang dia jimat baju, jimat seluar. Ni baru betul. Ini baru betul original guys. Jus tebikar. Fatin, bapakmu jual air tebikar kau? Kita baru berjalan, ada orang sedekah guys. Ada orang sedekah. Aku baru tanya orang tu. Saya nak bayar QR boleh ke? Macam orang sebelah dia nak macam bayarkan. Dia kata nak apa ambil lah. Ya. Dia patut aku nak bayar QR ni. Rezeki guys, rezeki. Jadi aku ambil kat aku. So esok aku hantar tu cak-cak macam baru nak pakai. Tuan Haji nak pergi mana Tuan Haji? Res. Jubah and Skechers. Yelah Tuan Haji. Haji ada berapa tanah Haji kat sini? Kalau rasa serius. Sini saya ada tanah, satu tanah pertanian. Saya bela lembu 100 ekor. So ini adalah jenis komersial. Lebih daripada 50. So saya menggunakan teknik intensif. Saya bagi supplement. Saya bagi rumput sendiri. Haji tak buat surau Haji. Kaya ni tak ada wakaf ke apa? Alamak.
Selamat berbuka. Buka guys. Biasa kita dapat makan free guys. Haji? Ya Haji? Oh, ya Allah Haji, semangat Haji nak pergi jogging ke Haji? Nak lepas 20 ke 10 km. Oh, semangat Haji. Only in Kelantan dapat makan ni banyak ni lah. Banyak Dah minum? Ya, belum. Kita first time guys berbuka di Kelantan ni ramai orang. Salah pula. Kita ni ada mesti like perasaan berbuka di Kelantan. Rasa bangga deh. Makan di Kelantan. Di sini tak ada bau. Tak ada bau. Ada bang. kita orang memang mencari sakit. Sikit lagi nak kena pukul dengan orang Kelantan. Kena kalau nak buat macam itu boleh. Kena pakai baju Kelantan. Oh dah buka lampu dah. Cantiknya sunset. Tak mampu nak buat berapa? 20 rakaat. Sebut je 20 rakaat dah shaking dah. Kita cakap kita kata 20 rakaat. Actually kita orang dah habis 20 rakaat. Alhamdulillah. Kamera pun lari. Dia tak mampu nak menangani penipuan. Kenapa tak 20? Apa tak 20? Cuma apa? Ada dah 20 kan? Ada berapa? Amboi kemain 20 rakaat tak nak. Moreh nak. Pizza tadi. Pizza kan tadi. Kau Moreh pizza kau ingat apa? Dekat PV Bukit Jalil ke kita punya ni tarawih? Tak, baling-baling nasi kerabu Moreh. Nasi kerabu Moreh kemain. Yang penting kita telah pun habis tarawih 20 rakaat. Penat 20 rakaat. Oh, shaking Lagi 2 orang tak keluar lagi tu. Oh, waiting. Ingat fighter 20 rakaat Ustaz 20 Kau 20 tadi? Dan aku laju lagi. Dia kata 20 rakaat tu aku dah shaking dah sebenarnya. Aku dah pakai air koyo. Dah berapa? Kita pula kalau workout tinggal leg day macam mana? Lagi kan dah terawih 20 rakaat ya, shaking dah dik. Shaking kerja. Kita esok kerja Kita fikir esok Tapi kalau tak kerja kau buat kan? 20 Yakin buat kat rumah lah tapi kan DK12 nombor bil mahal. Confirm lah. Oh, tamat dapat tukar tadi. Hi guys, so hari ni kita berbuka di Masjid Imanul Faizin. Sumpah weh, masjid dia lawa gila. Tak nak cakap macam ni, korang tengok sendiri di belakang. Kami kita dapat contohi culture orang Kelantan suka bersedekah. Dia makanan-makanan kat bazar ni sedekah je rasa. Mungkin lah. Ada yang sedekah je. Nak nego juga kat bazar tu aku tak tahulah RM2 kau nak nego. Kalau bol acik ke bazar, Acik tu lobong kau. Sebab kalau bol acik tu lobang kau. Lobang Dia tak lobong ke apa? Dia tak tahu lobang. Lobang Macam kau nego kau. Nego-nego Macam barang RM10 kau minta RM2. Sesial lah. Macam tadi takoyaki tu sebelah aku lobol, dia dah lobol dulu. Ada terus ambil plastik bagi dah RM5. Tapi tak apalah sebab murah. Baru JJ guys. Ni apa ni? Pelepong sup. Risau faham je dah tak dapat menahan diri. So guys, masjid dia macam giving ni orang kata vibe-vibe Madinah. Cantik ya. Love tak? Kau tanya Love tak? Kali ni boleh dicari love tu. Love Buat love